Seorang lelaki maut selepas ditembak abangnya sendiri menggunakan senjata buatan sendiri jenis bakakot dalam kejadian di Kampung Kangkawang, Tenom pada Ahad. Dalam kejadian kira-kira jam 8 pagi itu, mangsa berusia 54 tahun dilaporkan mengalami 8 kesan tembakan pada badan, manakala suspek berusia 57 tahun yang bertindak agresif serta enggan menyerah diri, turut disahkan maut selepas ditembak dalam operasi di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Tenom, Superintenden Azmir Abdul Razak berkata, pihaknya menerima maklumat awal mengenai kejadian itu selepas dimaklumkan terdapat insiden tembakan melibatkan orang awam di kampung berkenaan. Kejadian tersebut melibatkan mangsa yang merupakan adik kepada suspek dan mengalami 8 kesan tembakan di bahagian belakang badan. Bertindak atas maklumat itu, sepasukan 3 pegawai bersama anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Tenom bergegas ke lokasi kejadian dan sebaik tiba, penduduk kampung memaklumkan bahawa suspek berada di dalam rumah sambil memegang bakakot dan mengugut untuk menembak sesiapa sahaja yang menghampiri, katanya ketika dihubungi Sinar Harian pada Isnin.